Jadi kalau pun bentuk dia berbeza, kalau nak tengok bawah pandangan hadapan dia ni nampak kan. Bawah ada orang nampak lengkung, kemudian ada nampak macam apa garisan terlindung sebab apa ni bahagian belakang. Tapi macam mana pun kita labelkan dulu ikut dekat mana claim dia K. Macam lah, terus pusing. 1, 2, 3, 4. K. 1, 2, 3, 4. Dan kemudian kalau kita padankan ni nombor 3. Ni adalah K. Ni adalah 4. Okey, kalau kita padankan ni nampak bahagian atas, sepatutnya atas dengan bawah. Jadi untuk bahagian atas 1 dengan 2 dia berkongsi ketinggian yang sama. Mungkin kemudian ada nombor 3. Okey, nombor 4. Okey, kalau boleh kita tengok dekat bawah pun boleh nampak lah. Ni 4, sini K tu jadi K prime, 3 dekat bawah. Okey. Jadi yang ni nombor 1 pun dia akan ada jugalah. Kat sini ketinggian dekat sini, kemudian ada lagi dekat bahagian bawah tapak dia. Okey. Kita cuba buat bahagian atas terlebih dahululah. Okey, kita cuba bahagian atas terlebih dahululah, baru kita buat bahagian bawah. Jadi kita ambilkan dia punya garisan bentangan yang paling hujung kiri sekali ke sebelah kanan. Jadi kalau kau pasal memang bentangan dia kita ambil ketinggian paling tinggi lah, paling maksimum dan juga minimum. Kemudian pilih permulaan, dekat mana nak buat K tu. Dekat mana nak mula claim, kita mula dekat sini, kita garis saja. Walaupun ketinggian dia berbeza, kita tandakan dulu K lah. Lepas tu kita buat sebelum ni K ke nombor 1. Bukaan dia 1 ke nombor 2. 2 ke nombor 3. 3 ke nombor 4. 4 balik. Okey. Kemudian kita buatlah garisan dia punya unjuran tempat ni. Kita kena pindah ketinggian. Tu. Okey, jadi sekarang ni kita tengok kita nak buat bahagian atas dulu lah. Kita tak buat bahagian bawah lagi, kita buat bahagian atas dulu. Jadi mula dengan K dulu, kita tengok ketinggian K okay, dekat sini. Ni sini ketinggian K, jadi kita tandakan K. Kita mula dengan hujung. Kemudian 1, 1, 2. Dia ketinggian di atas ni. 3. Ini.
kali 4. Okey, jadi untuk bentuk bahagian atas ni kita nak sambung ah. Kita nak buat lengkung ke macam mana atas ni atas? Adakah dia melibatkan apa lengkung ke apa ke? Nak buat garisan lurus ke lengkung atas, bahagian atas ni? Dia ada tanda ketinggian dia dah. Jadi adakah dia lengkung ataupun garisan lurus? Bentuk ni silinder ke bukan? Prisma ke silinder? Prisma ni bentuk kotak-kotak lah. Prisma ke silinder bentuk ni? Bila kita tengok pandangan atas tak ada bulat, jadi memang bukan silinder lah, dia prisma. Jadi semua garisan lurus lah. Jangan hilap pula. Jadi K betul lah, K sambung dengan 1. 1 sambung dengan 2. 2 sambung dengan 3. 3, 3 sambung dengan 4. Dan 4 sambungkan dengan K. Okey, jadi settle bahagian atas. Kemudian kita nak buat bahagian bawah dia pula. Ketinggian atas ni settle lah. Dah selesai, kemudian kita nak buat bahagian sebelah bawah. Okey, nak buat bahagian sebelah bawah. Dimula dengan K ataupun K prime dekat bawah. K prime. Okey, kalau ikut bahagian bawah ni dia akan jumpa ni dulu. Tapak yang ni dulu. Okey. Jadi kita dah ambil jarak ni. Jarak ni kan. Ambil jarak ni, pindahkan. Ini kat bahagian bawah bukan bahagian atas lah. Jadi tanda bahagian bawah. Permulaan lengkung lah. Jadi kalau ikut, kalau kita nak label nombor 3 tak boleh lah. Nombor 3 ni maksudnya bahagian belakang. Jadi kalau kita labelkan lah yang baru, ni A lah kan. Contoh ni A, ni sini A lah. A. K dia dengan A garisan lurus. Kemudian dari A sampai ke satu ketinggian. Ketinggian tu dekat nombor 1 kena dekat sini. Dia dah pendamat lengkung dia. Ini ketinggian ni lah. Kita ambil lengkung dia. Sampai sini ada satu lengkung. Jadi untuk kita nak lukis lengkung ni, kita perlukan sekurang-kurangnya, sebelum ni kita nak buat 3 kan. Perlukan 3 titik atau 2 titik. Jadi ada setengah soalan macam soalan ni, kalau diperlukan 2 titik pun boleh. Sebab dia bukan lengkung yang terlalu besar. Jadi kalau kamu nak ambil 2 titik untuk dapatkan ketinggian 2 titik dekat sini pun boleh. Ataupun kamu rasa nak buat 3 pun boleh jugalah. Kamu rasa macam 2 tu sikit sangat, nak kena buat 3, boleh juga. Jadi bergantunglah. Jadi kalau nak dapatkan tu, contoh dia tengah dia dekat sini, kita ambil 1. Contohnya saya nak ambil 2 je lah, tak mau ambil banyak-banyak garisan. Kita tambahkan lagi 2 garisan. Sini dengan sini. Jadi ini pun jarak dia kena pindahkan dulu. A, B, C. So dekat sini adalah B, sini adalah C. Jadi ambil K dengan B. Dan juga K dengan C.
sebelum kita pindahkan ketinggian B dan juga C, A dari tapak lah, dari bawah dia akan sambung sampai sini lah, sampai satu kat sini. Kita buat dulu garisan. Okay. Dan baru kita pindahkan ketinggian. Contohnya sini adalah C dan lagi satu adalah B. Kalau kamu rasa tak yakin dua tempat ataupun dua ketinggian cukup untuk buat lengkung ni, tak apa, boleh buat lagi satu lah, tambah lagi satu yang ketiga. Boleh sahaja. Okay. Jadi yang ni yang terlibat. Kenapa yang bahagian belakang ni, sebab apa kita cuma buat lengkung ni bahagian sebelah sini sahaja? Sebab kalau ikutkan bahagian belakang tak terlibat sekali lah, sebab tu ada garisan bahagian bawah ni. Kalau asalnya garisan apa soalan di soalan tu bahagian bawah ni ada, jadi itu menunjukkan bahagian 2 dengan 3 bahagian belakang ni bukan lengkung lah, dia ada bahagian tapak bahagian bawah dia. Jadi lengkung ni cukup bahagian sebelah sini sahaja. 1 dengan 2 tepi ni tak terlibat juga. 2 dengan 3 belakang memang tak terlibat. 3 dengan 4 pun tak terlibat. 4 dengan K pun tak ada juga. Jadi lengkung tu bahagian situ sahaja. Jadi sebelum nak buat lengkung tu, yang nak gelapkan dululah garisan-garisan lain. Ini boleh nampak no? Dan lengkung garisan mana ni? Okay, boleh nampak lah. Ni ada garisan lah kat sini lagi satu.